Talent kita dah ready ke belum tu? Sekejap. Biasalah, pagi-pagi sahur ni dia agak loading sikit. Tapi tak apa, kita kena siapkan sahur kita juga. Oh, memang betul tenang Nampak tak muka ada nur, iman kat muka saya ni? Sabar tu separuh daripada Iman. Pandai. Okey, YB dah ready? Dah ready dah. Okay, ingat kita ada 5 minit je tau. 5 minit lama sangat. 2 minit, 3 minit je saya buat benda ni. Serius? Serius? Kalau dah ready, kita start clock kita sekarang 5 minit. Okey, menu sahur hari ni. Kita akan buat Milo Vanilla Banana Smoothies. Ini memang favourite saya lah kalau korang nak tahu. Yang benda ni memang saya buat setiap tahun. Nampak tak? Tu cerita sikit apa bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia Milo whole grain cereal ni, 50 ml low fat Greek yogurt, vanilla accent, air kosong, yang paling penting banana. Mungkinlah korang tak kenal kan siapa anda ni Saya sebenarnya. Muhammad Yusof bin Bahrain, nama yang diberi oleh mak dan ayah saya sewaktu saya dilahirkan di muka bumi ni. Tapi bila saya masuk dalam industri ni, saya cuba satu nama yang senang orang panggil, Yusof Bahrain. Tapi ada lagi orang yang rapat dengan saya, dia akan panggil saya YB. Dan ada lagi orang yang special dalam hidup saya, dia akan panggil saya sayang. Oh, Ramadan ni bangun puasa struggle tak? Bangun sahur struggle tak? Bangun puasa? Bangun struggle. Bangun struggle. Bangun struggle Tui. sahur tak? Untuk awal-awal bulan puasa ni nak bangun sahur memang struggle. Tapi inilah yang kita kena buat 30 hari complete bulan puasa. Bangun sahur, jangan tak bangun. Pernah tak YB terlepas sahur? Pernah je sebab penat sangat kan. Tapi esok tu tetap puasa lah. Tengah banyak projek apa? Filem ke apa? Oh, sekarang ni saya tengah tunggu untuk pilihan raya. Orang panggil saya YB kan. Tak. Sekarang ni saya tengah dalam satu projek drama 60 episod dan adalah sikit-sikit projek sampingan yang saya buat. Sampingan je. Sampingan je. Tak payah tahu lah. Manis atau savory? Manis. Bangun alam sekali ke atau banyak kali? Banyak kali. Paling susah nak jaga apa masa puasa? Iman. Betul lah, saya bagi tu benda betul. Tidur atau makan? Tidur. Sahur wajib atau optional? Sahur ni sunat je tapi seeloknya sahur lah. Masukkan semua ke apa ni? Semua je lah. Menu sendiri tanya orang? Tak, saya ingat lupa. Tanya diri sendiri lah. So last kita masukkan air. Air kosong atau air manis? Air kosong sebab saya dah manis lah. Saja je. Dah tahu dah benda tu. Tanya lagi. Ya Allah. Tengok. Saya minta maaf Orang baru tanya soalan sikit dah lupa dah banana tu. Minum dulu atau makan dulu? Minum dulu. Pernah masak sambil tidur? Tak pernah. Siapa yang buat macam tu? Kalau sahur menu sama setiap hari okey ke? Saya tak kisah sebenarnya. Saya tak suka sahur makanan yang berat. Saya suka benda yang simple, ringkas dan tak leceh. Macam ni lah. Benda macam ni senang je guys. Cakap tu buatlah juga ya. Masa berjalan Saya ni. dah tahu dah. Masa saya buat ni 3 minit je. Tidur lewat atau awal? Tidur lewat. Sahur sunyi atau bising? Sahur suka sunyi ke atau bising? Sunyi. Sahur kat rumah atau luar? Sahur kat rumah. Puasa buat lebih sabar ke lebih marah? Lebih sabar. So banyak cabaran puasa ni. Tapi itulah yang buat kita kuat. Kalau saya on tu ni, dengar tak? Biar je dah bunyi. Saya terpaksa cakap kuat sikit, saya tak marah. Tapi benda ni macam berperang sikit sekarang ni. Inilah dugaan belum puasa. Tapi kalau dia siap ni memang sedap. Saya bentuk orang. Okey. Maksudnya sahur tu suka sambil berbual ke atau senyap? Sekejap. Awak bagi saya masa kejap boleh? Masa dah nak habis ni. Kejap. Guys, the moment of truth. Simple je. 3 minit, tak payah 5 minit. Sahur yang paling kelakar pernah terjadi? Bila saya sahur pukul 7, matahari dah terbit. Masa tu budak-budak lagi lah. Kata je 3 minit tadi kan? Sekejap. Jangan tekan-tekan. Lek, kita santai. Kenapa nak pressure sangat? Kata istiqomah kan? Istiqomah. Oi. Ni, balance tadi yang setengah ni kita potong. Kita ada lagi 15 saat. Okey. Ni kita letak atas, tenggelam. Alright, kita ada lagi 5, 4, 3, 2, 1. Siap. Bismillah. Ya Allah, sedapnya. Siapa Wabi nak cabar next? Wabi nak cabar siapa next buat ni? Speed sahur. Saya nak cabar seorang kawan saya ni. Pandai berlakon, pandai menyanyi. Lepas tu saya dapat tahu yang dia tu ada bisnes jual baju. Dia ada brand sendiri. Korang boleh teka siapa? Saya bagi clue. Dia bermula dengan huruf S nama dia. Okay? Good luck. Korang teka je. Bismillah. Assalamualaikum.